Maaf tuan, nak tanya, memang kena tukar ke nama baru kalau pemilik asal dah meninggal? Wajib. Saya bagi contoh macam ni. Katakanlah kerajaan nak ambil tanah tu. Bila kerajaan semak, tanah tu milik orang mati. Jadi duit pampasan tu kerajaan akan bagi dekat amanah raya untuk pegang sehingga ada waris yang tuntut. Tu situasi yang pertama kalau kerajaan ambil tanah tu. Situasi kedua mungkin nak jual. Tak boleh nak jual kepada orang jika tanah tu masih milik si mati. Siapa yang nak tanda tangan dokumen-dokumen tu? Si mati dah tak ada. Logiknya takkanlah kita nak suruh orang mati sign, betul tak? Kalau nak jual dia akan jadi masalah. Tak boleh nak jual lah. At least paling tidak kena buat urusan pusaka tu lantik pentadbir. Situasi yang lain, kita takut jika kita biar je lama-lama tu, waris makin lama makin ramai, dia akan rumit lagi nak urus. Sekarang ni mungkin layer yang pertama lah, maksudnya level anak-anak, still okay lagi. Mungkin sebab semua ada kan. Tapi bila dibiarkan lama-lama dah bergenerasi, waris tu sampai 50 orang, 100 orang, dia jadi lagi rumit lah. Tambah pula tiba-tiba dokumen hilang ataupun tak jumpa. Itu pun masalah juga tu. Sebab baru-baru ni saya bicara waris tak ramai, dalam 20 lebih je. Itu pun nak dapat kata putus pun dekat dapat tarikh bicara baru dia orang bincang ada kata putus. Kalau tak dia masih duduk tergantung lagi. Tu antara contoh lah. Sebab tu kena uruskan. Tapi kalau puan ada tak clear boleh DM saya, tanyalah, no problem.